bekas setiausaha politik kanan Perdana Menteri Syamsul Iskandar Mohamad Akin digugurkan daripada jawatan pengerusi Majlis Pimpinan Negeri PKR Melaka. Jawatan berkenaan kini disandang oleh timbalannya, Adam Adli Abdhalin, yang juga merupakan timbalan Menteri Belia dan Sukan. Perkara itu diputuskan menerusi mesyuarat Biro Politik PKR yang diadakan baru-baru ini. Menurut sumber parti, keputusan tersebut dibuat bagi memperkukuh kepimpinan PKR di peringkat negeri serta memastikan gerak kerja parti lebih tersusun menjelang cabaran politik akan datang. Syamsul Iskandar sebelum ini memegang jawatan pengerusi MP/MPKR Melaka sejak beberapa tahun lalu dan terlibat aktif dalam pengurusan parti di negeri berkenaan. Pelantikan Adam Adli pula dilihat sebagai usaha memberi nafas baharu kepada kepimpinan negeri selari dengan peranan beliau di peringkat persekutuan. Setakat ini tiada kenyataan rasmi dikeluarkan oleh Syamsul Iskandar berhubung pengguguran tersebut. Perkembangan ini dijangka terus menjadi perhatian dalam lanskap politik Melaka.